Baru sebentar tadi telah pun dibentangkan berkaitan dengan bajet 2026 oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan. Kalau diikutkan secara keseluruhannya, tidak ada nampak sangat menarik, terutama sekali yang terkait dengan bantuan yang disalurkan kepada rakyat, kecuali cuma ada satu sahaja, iaitu berkaitan dengan penghargaan SARA yang mana bakal dilaksanakan sekali lagi tahun hadapan, bakal diberikan sekali lagi RM100 menerusi penghargaan SARA ini kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas tanpa mengira latar belakang mereka. Bayaran bakal dimasukkan ke dalam MyKad pada pertengahan bulan Februari 2026. Selain daripada itu, ada beberapa perkara yang agak sedikit mencurigakan yang akan menulas sedikit dalam video pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, baru sebentar tadi telah pun dibentangkan berkaitan dengan bajet 2026 oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan. Dan seperti yang dah diberitahu sebentar tadi dalam video admin sebelum ini, bayaran fasa keempat bakal dilakukan untuk STR 2025 bermula daripada minggu hadapan 18 hari bulan Oktober 2025. Itu adalah berita gembiranya buat sementara waktu ini terkait dengan bayaran fasa keempat STR 2025. Okay, selain daripada itu, seperti diberitahu di awal video sebentar tadi, akan ada penghargaan SARA RM100 diberikan satu kali sekali lagi kepada rakyat Malaysia pada tahun hadapan pada pertengahan bulan Februari 2026. Apabila memperkatakan berkaitan dengan STR 2026 pula, seperti dijangkakan memang ada kesinambungan. Cuma yang merisaukan adalah berkaitan dengan fakta ataupun kenyataan yang dikeluarkan mengatakan bahawa bayaran maksimum adalah RM2,200 bagi mereka yang mempunyai 5 orang anak ataupun lebih. Kalau kita imbas kembali untuk STR 2025 serta STR 2024, jumlah maksimum adalah RM2,500 untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah yang mempunyai 5 orang ataupun lebih tanggungan. Jadi untuk tahun 2026, adakah amount itu akan mengecil? Seperti yang diberitahu mengatakan bahawa maksimum adalah RM2,200, telah pun mengecil daripada RM2,500 ke RM2,200. Yang ini persoalan terbesarnya, yang ini kita harus menunggu sehinggalah informasi dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, jadual dikeluarkan berkaitan dengan jumlah keseluruhan kelulusan untuk kategori-kategori yang berlainan. Buat masa sekarang ini, tak boleh nak ulas lebih. Mungkin ada fakta yang tersalah di situ, mungkin sebenarnya RM2,500, bukannya RM2,200. Yang ini kita harus menunggu dikeluarkan informasinya oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri terlebih dahulu. Jika benar kalau katakanlah ada penguncupan daripada RM2,500 maksimum ke RM2,200, berkemungkinan besar kategori-kategori lain, terutama sekali untuk isi rumah juga, amount keseluruhan itu akan mengecil sedikit untuk STR 2026 nanti. Manakala untuk SARA 2026 diperkatakan untuk IKC miskin dan miskin tegar maksimum RM200, selain daripada itu RM100, kemudian bujang 21 ke 59 tahun RM600 jumlah keseluruhan, bermakna RM50 sebulan. Okay, jadi ini bermakna bolehlah diperkatakan ataupun mungkin 90% hampir pasti bahawa akan mengikut sama seperti SARA 2025, tiada pertambahan untuk amount bagi SARA 2026. Walau bagaimanapun, sekali lagi kita harus menunggu sehinggalah pengumuman dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan dengan informasi untuk STR 2026, SARA 2026 juga. Cuma sekarang ini yang menariknya adalah berkaitan dengan penghargaan SARA RM100 masih akan ada pada tahun 2026, bakal dibayar pada pertengahan bulan Februari, bermakna untuk persiapan bulan Ramadan dan juga untuk persiapan Chinese New Year. Selain daripada itu, seperti diberitahu sebentar tadi, antara berita gembiranya adalah berkaitan dengan bayaran fasa keempat STR 2025 yang bakal disalurkan kepada penerima yang berkelaikan bermula daripada 18 hari bulan Oktober 2025 minggu hadapan hari Sabtu. Tapi harus diingatkan, hari Sabtu itu adalah agak crucial sebenarnya, dijangkakan berkemungkinan besar mungkin akan ada terima bayaran selepas daripada 18 hari bulan Oktober itu. Bermakna selepas perayaan Deepavali. Cuma kita mengharapkan agar pihak bank mungkin boleh mengawalkan sedikit bayaran itu
dilakukan bermula daripada hari Jumaat untuk memberi laluan agar lebih ramai terima bayaran sebelum perayaan Deepavali yang jatuh pada 20 hari bulan Oktober 2025 nanti. Dan yang lain tu admin tak nak ulas sangat kerana kurang menarik kalau ditanya kepada admin. Lebih-lebih lagi kalau kita kaitkan dengan bantuan kewangan kepada rakyat di bawah sana. Jadi apa pendapat anda berkaitan dengan perbentangan bajet 2026 yang telah pun dilakukan sebentar tadi? Ada informasi-informasi menarik yang anda nak kongsi? Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.